Assalamualaikum. 2, 3 Mubin Turtle. Welcome back to channel Mubin Turtle. Jap. Okay guys, so hari ni apa yang ya sayang? Papa apa? Papa nak buat video. Video mana? Okay, so hari ni apa? Ya. Video apa tu? Video nak beli mainan adik ah. Oh ya ah. Okay guys, so hari ni apa yang saya nak buat adalah saya nak bawa anak saya beli mainan dekat kedai Ningso kedai Ningso tu lebih kurang harga dia RM2 seposen macam tu. Okay, so kalau korang nak tahu apa yang anak saya ni nak atau beli, korang kena stay tune video saya ni sampai habis. Saya bawa dia isi minyak, lepas tu dia pujuk-pujuk saya ajak pergi beli mainan. So kita tanya dia apa mainan yang dia nak beli Adik nak beli mainan apa? Mainan besar. Ni cakap sini, mainan apa? Mainan besar. Mainan besar tu mainan apa? Mainan besar. Yelah, mainan masak-masak ke apa? Masak besar. Dia nak beli mainan masak-masak geng. Dia kata mainan masak-masak tu mainan masak-masak yang besar dia cakap. Dah lama dah, 3-4 hari dah cakap. So kebetulan hari ni saya bawa dia keluar pergi seminyak, dia terus pujuk saya. So tanpa masa, jom kita pergi beli dia punya mainan dekat Ningso geng. Let's go. Cakap je, let's go. Let's go. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. 2, 3. Okay guys, so kita dah sampai dekat Ningso. So dah buang masa, jom kita tengok apa yang dia nak beli. Kita ada duit dalam RM20, tengok. Tapi kita cakap dengan dia, ataupun kita tak larang dia. Kalau dia nak ambil dua lah. Kalau dia nak ambil satu lah. Okay, Adik nak pergi cari mainan masak-masak kan? Apa? Adik nak beli mainan masak-masak? Okay, so tanpa buang masa, cakap let's go geng. Let's go geng. Let's go. Okay guys, kita dah sampai dekat kedai Ningso Adik tak boleh lari. Dia memang macam ni lah. Dia memang suka sampai je lari. Dia dengan tak mandi ni apa lagi. Saya pun baru bangun, lambat sikit hari ni. So tengok geng, dengan motor pula. Jom lah kata cik mainan. Cepat. Dia boleh main motor lah pula. Dia kata dia dah cari mainan geng. Tak boleh lari, jatuh. Kata mainan masak-masak. Sini ya kan? Mana jom. Sini. Dia dah jumpa dah mainan masak-masak dia. Mana ada kan? Ada tak? Mana? Ini bukan masak-masak. Ini kereta. Tak mau lari. Okay geng, dia dah jumpa mainan masak-masak dia Aku masak. Okay. Mana? Sama. So sekarang ni dia tengah cari mana-mana masak-masak dia. Dia agak keliru pak. So kita bantulah. Ni dek masak-masak pizza, aiskrim. Tak nak? So kita tengah tolong-tolong dia cari apa yang dia nak. Dia tengah rambang mata Mana? Lagi? Okay guys, dia dah jumpa mainan dia. Semua game. Okey, mainan masak cepatlah. Okey bah. Mana cari mana? Cari panas, cari mana? Kat mana? Tak tahu ni. Itu isi. Tak mau tepuk situ. Pak, cuba ke mana? Yang mana? Nombor itu Subai.
Ada masak-masak kat mana? Masak-masak punya mainan. Pak, tu masak-masak mana tak? Sini dek. Sini tak dek? Hari kata nak masak-masak. Mana masak-masak? Pak nak cari mana? Pak tak tahu mana cari. Cari mana? Mana? Mana masak-masaknya. Ni banyak mainan kan tak? Ha? Tu, masak-masak. Ha. Inilah, dek. Masak mana? Mana? Cari lagi. Mana Papa? Kau tahu ada ni. Ada lagi atas. Mana? Mana atas? Mana? Ada tak? Tu ayam. Mana tak ada ayam? Yeah. Adik dah jumpa ke mainan adik? Cuma mana adik? Apa adik ambil? Ambil terus sekejap adik. Yelah apa? Masak-masak. 3. Apa 3? Dengar ni. 1, 2, 3, 4. Ni ke ni? Ni. Panau itu panau ada 1, 3. Dia nak 3 pula geng. Ni. Betul. Oh betul. Okey, so jom pergi bayar. Let's go. Jom bayar. Jom. Okey geng. Jom. Dekat. Sekarang kita baru dah. Tengok depan. Sakit. Dah. Jalanlah. Nah. Sana bayar. Okay kan, dia dah dapat 3 mainan dia Macam biasalah masak-masak. Lepas tu dengan selam je. Lepas tu dengan ABC je. ABC je memang tak pernah lepas. Kadang-kadang yang puzzle nombor tu lah. Dia suka main puzzle So jom kita pergi bayar. Let's go kan. Papa, buka boleh. Papa bayar lah. Dia pegang lah. Jalan cepat. Bukan. Papa bayar. Adik bayar, Papa pegang. Adik gimana? Tu dah 4. Tengok tadi dia kata nak 3 kan. Dia nak 4 juga kan. Okay. Jom pergi bayar, let's go. Dah lah adik, jom. Bayar nah. Bayar mana sini? Rosak lah dik, lomba. Okay kan, Alhamdulillah kita dah keluar daripada Ningso. Kita dah beli pun barang. Kita beli 1, 2, 3 ni. Lepas tu dengan mainan masak-masak je. Lepas tu dengan, ni apa nama dik? Suai. Nama dia Selain kan. Macam tu je lah permainan dia suka dekat Ningso ni. Harga pun tak sampai RM8, RM10 kan. Murah kan. So mana orang yang ada anak tu yang janganlah sebulan tu beli barang mahal. Tak boleh juga. Kadang-kadang bawa pergi kedai RM2, kadang-kadang bawa pergi Ningso. Jangan ikut sangat kehendak ni. InsyaAllah boleh. So nak tahu tak apa gunanya kita beli benda murah-murah ni setiap hari kan. Kejap lagi kita suruh dia baca apa benda yang dia beli. Dia tahu tak apa yang dia beli ni. So nak cakap pandai tu tak ada. Tapi hari-hari je dia beli, dia tanya, dia dah tahu. Apa benda tu dik? Dik, tu apa adik beli tu apa? Apa what number? 1, Lagi? 2, 3, 4, 5, Lagi? 6, 7, 8, 9, 10. Wah, pandai dapat. Pandai ke? Ni.
Itu sama dengan. Semua kan. Itu tambah. Ini tak. Lagi. Ni 8. Ni apa tu? Ini bahagi. Abaki. Ni apa tu? Darab. Tarak. Ni apa tu? Tolak. Tuak. Ni Tambah. tabak. Tunjuk kat guys. Tunjuk, Okay. tunjuk. Tunjuk macam mana ni. Tunjuk ni, tunjuk. Dia beli 1, 2, 3 geng. So macam itulah kelakar bila ada anak. InsyaAllah saya ada lagi seorang akan lahir dalam bulan ni. So kepada korang yang sudi menonton video kami ni, cantik kan? Video pun tak berapa best tapi korang still support. Itu yang paling memang terharu gila. Okay, so tanpa buang masa, jom kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go gang. Let's go dik. Let's go, okay. Bye bye. Bye.